Sebenarnya ramai orang Ipoh tak tahu adanya taman untuk diorang berjoging ni sambil tengok ikan yang besar-besar ni Nak kata ikan keli tak ada misainya, tapi tak tahulah besar-besar betul. Entah sejak bilalah ikan ni ada dekat tasik ni Dan kalau aktiviti petang memang semua orang datang bagi diorang ni makan roti lah. Ikan-ikan ni pun dah tahu kalau kita duduk rapat macam ni dia akan datang dekat dengan kita. Keluasan taman ni memang luas lah. Aku rasa kalau kita pusing satu taman ni lebih kurang mungkin dalam 2 km. Tak pasti nanti kena tanyalah bagi mereka yang selalu jogging kat sini berapa kalau satu pusingan dekat taman ni. Korang boleh tengok kura-kura pun ada, kawasan ikan pun ada, kawasan yang ada tuntung pun ada. Tapi dekat sini tidak boleh memancing. Anak-anak memang sukalah dekat sini Buka dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. Kena patuhilah sebab ni adalah taman awam, jadi kena patuhi segala peraturan di taman awam ni. Ni nampak macam buaya kan? Tak, ni adalah biawak. So macam-macam sebenarnya aktiviti yang dibuat di taman ni dan ramai juga orang yang datang sini. Aku yang setahun dah ada dekat Ipoh ni baru tahu sebenarnya ada taman yang cantik dan best macam ni. Inilah dia Taman Rekreasi Botani. Nak lebih cerita menarik, follow aku dan share video ni.